Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan saya masih sama juga, iaitu hari Khamis 7 hari bulan, jangan kita sakit ya, 7 hari bulan Ogos 2025 Masehi bersama dengan 13 Safar 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 6:10 petang seperti biasa. Video dari report kita untuk hari ini. Dan tadi selepas pada video dari report, saya terus balik ke rumah. Itu dah pukul 1. Tidur tu dah pukul 2 pagi. Bangun pada pukul 6.30 berapa? 6.34 minit pagi. Bangun terus mandi-mandi semai subuh. Kemudian saya buka Shopee, order baru-baru pula. Dah ada baru-baru pula lah. Mana pagi tadi. Tadi order dah. Order di masjid mana tadi. Order juga. Budak tu piring. Lagi hari ni kena ambil BT. Budak tu. Kira dah. Bahagia beli dah. Lagi sejak hari ni. Jangan jumpa situ kan. Masih malah lagi abu hari Jumaat. Tak apa nak gimana kau dah. Uluk mula rajin. Tak tahu mana lagi. Ini jadi malah bila mana. Masalah tu. Okay, si biasa apa ni, take out tu pula lah. Lepas tu pakai sarapan. Lepas pakai sarapan tu pergi ke kedai Fikri lah. Dah ada pukul pergi mai sini pukul 7.30 tu mai sini. Salin baju. Lepas tu salin baju kerja sini lah. Pukul 8 tu sudah mula saya pergi ke kedai Fikri. Pukul 8.50 saya pergi ke tempat kerja. Hari ni siap, alhamdulillah siap semua dah kerja ni. Tak ada dah bagi hak memerlukan tu lah. Tak ada lah, tinggal hak sikit-sikit tu lah. Waktu dia buat sendiri lah tu. Itu tu dah siap lah. Tapi ada sikit dia kena tambah sikit lah untuk sempurnakan itu tu. Dia buat itu hari ni. Saya gaul seming. Konkrit pelantai ke bawah tu kan. Juring ke bawah tu. Itu bawah tu. Berapa? Kau suka? Juring tu siap belakang dah. Clear belakang dah. Lebih seminggu lebih. Adik pukul 3 tadi. Pukul 3.30 balik adik. Pukul 3.20 dah siap. 3.30 saya balik ke sini. Mandi semai dahulu. Tunggu asar semaya asar pada pukul 5.40 adik. Semaya asar. Nanti pukul ni asar. Masa tengah kerja tu bagi sapa pada pukul 2.33. Bagi tak sapa 2.33. Tengah kerja lagi masa tu. Lepas tu pukul naik ni 4 minit ni buat video review buat ni. Lepas tu naik 10 kan terus buat video ni. Ok, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.